Pergi kerja, ada kad. Aku guna access card macam ni lah untuk masuk keluar pintu. Simple gila kan? Tapi masalahnya, bila time lunch hour, kita orang jenis yang tak bawa wallet pergi kedai makan. Zaman sekarang ni bang, semua benda boleh QR je. Buat apa nak bulky bawa wallet pergi makan. Beria nak bawa wallet tengah hari pun tak guna. Yelah, dalam tu cash tak berapa nak ada pun. Sama je lah macam dalam bank. Jadi aku pakai je benda lah yang macam ni. Dekat bahagian dalam dia ada 2 slot untuk letakkan kad. Slot belah belakang ni tak payah takut sangat. Agak-agak nak keluarkan kad dia, kat belakang ni dia dah siap buat lubang. Gesek dah terkeluar kad. Lepas tu bila ditutup, nampak kemas. Korang tengok tekstur dia. Woi, menarik perhatian aku lah. Dengan casing telefon yang ada MagSafe ni, kita boleh lekatkan je. Magnet dia ni boleh tahan tau geng. Bukan senang nak tercabut. Tak cukup dengan tu, ada juga faedah lain. Tengok kita bentukkan dia. Jadi sekarang dah boleh dah. Kod kau nak main dirikan dia secara handsome pun dapat. Tak pun selambalah kita buat macam ni. Adjustkan belakang dia, jadikan macam ni. Nak tengok movie secara melintang macam ni pun dapat. Sekarang ni bila pergi lunch, aku bawa handphone je, bayar apa semua guna ni je. Masalah kad nak bawa time lunch dah settle. Sekarang ni masalahnya duit tak penuh-penuh dalam wallet, duit tak penuh-penuh dalam bank. Itu macam mana nak settle?